Okey, ni Mama Ita. Raya tak ada muka orang lain dah. Ni kita Dunia Mak-Mak tengah buat sate ikan bandaraya. Kita ada program di Denai Sungai Langat hari ni. Ini tok ketua kita, Cik Haziq. Masih muda. Cik Haziq kita, pengurusi kita. Okey, ni ni Umida tengah sibuk dengan anak buah dia menyiapkan arang. Menghidupkan api. Mama Ita. Yang bercakap ni Mama Dina ya. Dia ada orang buat sebab Mama Ita dah buat ni. Sudah Dunia Mak-Mak hari ni dia buat ni. Saya yang mengesahkan pengesahan daripada pengerusi SPIA. Pengerusi apa? Saya lantik orang lain. Siapa sekarang? Pengerusi kita bagi abanca. Pengasas SPIA. Jadi ikan bandaraya ni kalau korang tengok sate ni dari awal, kalau dari zaman awal kita tubuh buat pasal bandaraya ni kan, inilah dia yang diamanahkan ataupun kalau nak cakap pengasas pun tak apa. Betul. Founder sate ikan bandaraya. Jadi Dunia Mak-Mak. Orang pun ada bincang sih, boleh tak kita nak buat ni buat tu. Memang bukan tak boleh masa tu. Cuma kita perlu dapatkan pengesahan daripada lab test kan. Yelah. Orang main makan je nanti kan bahaya. Jadi inilah dia. Nanti korang tengok lah. Ni dia pakai ni. Mantap lah. Inilah dia. Mandi asap lah, mandi asap. Ni fresh. Direct dari sungai. Ya, fresh.